Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fashalli li rabbika wanhar. Terima kasih kepada anak-anak pengacara majlis Ustaz Imran, seterusnya pada jawatan kuasa Masjid Diraja, Masjid Raja Lumu, sama ada secara rasmi atau tak rasmi, pegawai dan jawatan kuasanya, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan bakal ahli syurga yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, izin limpah kurnianya. Pagi ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada pihak pengurusan Masjid Raja Lumu kerana sudi menyebut saya untuk berkongsi sedikit pengalaman sepanjang saya menjalankan tugas-tugas berkaitan dengan korban, sembelihan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, saya bukan nak mengajar, tetapi saya tengok muka-muka yang ada kat sini semua engkau tautai. Dah memang tiap-tiap tahun bergelumang dengan lembu, dengan kambing, sama ada nak menumbang, melapah dan sebagainya. Namun saya sebagai orang yang dilatih oleh jabatan dalam panel pengurusan korban negeri Selangor, saya rasa bertanggungjawab untuk berkongsi sedikit apa yang saya ada. Mudah-mudahan korban yang kita laksanakan ini adalah sebagai satu ibadah, ya. Bukan sekadar kita nak sembelih lembu, bukan sekadar kita nak tumbangkan lembu, bukan sekadar kita nak agih, tapi yang lebih penting nawaitu kita adalah inilah ibadah. Sebagaimana yang kita sedia maklum, sejarah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan anak-anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang Allah perintahkan supaya dikorbankan Ismail, tapi alhamdulillah akhirnya digantikan dengan kibas yang sangat gemuk. Kita sedia maklum, memang tiap-tiap tahun korban ini digalakkan. Hukumnya pun kita tahu ada dua hukum. Yang pertama, korban nazar itu wajib. Yang keduanya yang popular adalah korban sunat, sunnatun muakkadatun, sunat yang muakkad, sunat yang sangat dituntut. Barang siapa yang mampu melaksanakan korban yang mana ada makanan untuk 3 hari tasrik cukup dan lebih, dia adalah dituntut untuk melakukan ibadah korban. Jadi mustahil lah tuan-tuan kalau kita tak mampu, sebab confirm lah kat rumah mesti ada beras lebih 10 kilo kan. Jarang orang tak cukup makan 3 hari. Jadi rugilah siapa-siapa yang tak merebut peluang untuk korban, kerana kita rugi kalau tak berkorban. Kita dapat ganjaran dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya tuan-tuan, dan makruh hukumnya bagi orang yang mampu buat korban tapi tak nak buat korban. Sebab itulah sangat dituntut untuk kita berkorban. Dan tuan-tuan, tahniah sahabat saya ucapkan, pagi ini meluangkan masa untuk hadir ke masjid ini. Di samping kita berniat iktikaf di dalam masjid, lepas ini kita akan sama-sama belajar. Saya pun belajar juga tuan-tuan. Bukannya saya pandai, bukannya saya tahu semua. Saya pun belajar juga. Mungkin di sini ada yang ilmunya lebih daripada saya. Kita sama-sama kita kongsi. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama praktikkan nanti dapat kita ambil pengajaran, ambil iktibar untuk kita sama-sama nanti bila melaksanakan ibadah korban, kita dapat melakukan yang terbaik dan penuh dengan keihsanan. Sebagaimana kita sedia maklum, daging ini, lembu ini akan menunggu kita nanti di syurga kelak. Masuklah bulu-bulunya banyak. Jadi pada hari ini saya bersama-sama saya bawa sahabat saya, saudara Anik Syahmi, atau lebih glamour namanya Along lah. Sebab Along ni memang orang yang berpengalaman lah, lapah melapah. Saya nanti akan share sedikit macam mana nak menumbang, nak sembelih. Lepas tu lapah saya tunjuk sikit. Lebihnya akan dibimbing oleh Along. Sebab kami ada pengalaman semasa COVID-19 itu hari, semua sembelihan perlu dibuat di pusat-pusat sembelihan. Jadi kami pada tahun 2020 Long
Lebih kurang 21. Kami dipanggil, dijemput untuk menguruskan lebih kurang 100 ekor lembu di kandang di Serendah. Tengok ngeri tengok tempat tu kan. Daripada malam sampai ke siang, beratus-ratus ekor terpaksa kita jagal. Jagal apa jagal? Tangkap tu kan, nak tumbangkan. Nak tumbangkan rumah salah dengan lanyau, dengan licin dia, dengan tai dia. Lepas tu nak sembelih, lepas tu nak lapah lagi. Beratus-ratus ekor. Itu pengalaman kami lah semasa di Serendah. Dan juga alhamdulillah di masjid kami, di Masjid Sungai Burung, atas dasar yang telah diajar oleh jabatan, kami juga buat tempat sembelih khas. Jadi pelapah-pelapah tempat kami semua sangat gembira. Sebab tempat melapah berbumbung, tak takut hujan, tak takut panas, bubuh kipas lagi. Memang selesa lah. Memang selesa. Dan lembu-lembunya kebanyakannya kita akan, yang 3 tu kita akan jack, kita akan lift, kita naikkan. Maknanya tak adalah memungkuk penat. Melampah memungkuk ni penat. Sebab sebelum ni melapah kat tempat tanah lapang je, soang hilang, soang hilang. Dah tinggal soang kepanasan. Yang paling kritikal masa merebahkan ramai. Masa melapah mula-mula ramai. Bila sampai bab organan nak keluarkan dalaman ni, mulalah semua hilang. Masa potong-potong tulang, tu ramai balik. Itu biasalah tuan-tuan ya. Jadi hari ni kita sama-sama belajar. Saya difahamkan bukan masjid ni je, ada masjid sekitar yang turut sama ke program ini. Saya ucapkan tahniah dan sabas. Jadi pagi ni kita ringkas dia tuan-tuan. Yang pertama, bab menumbang. Kalau saya dimaklumkan, saya dah tengok pun video kursus yang tahun lepas di Sungai Iu, Ustaz Imran dia. Kursus Sungai Iu, cara-cara menumbang. Alhamdulillah. Namun tuan-tuan, tempat kita kadang-kadang tak sama. Ya, yang kita belajar kat Sungai Iu di dalam dewan, di dalam bilik, lantai bersimen. Kat sini alhamdulillah lah tempat bersimen. Tapi kalau ke atas jalan tar atau jalan tanah, situasi dia dah berbeza. Situasi dia dah lain. Sebab kekuatan lembu ni pada kuku dia. Kalau ke atas tanah, jalan tar ni memang agak sukar nak rebahkan. Sebab kekuatan pada kuku dia. Selagi kuat kuku dia cengkam, dekat tanah selagi itulah. Saya ingat lagi tahun 2019, korban di Masjid Sultan Ibrahim. Memang dah lah tali tu jarak dia panjang daripada pancang. Nak merapat lembu liar. Lembu ni kadang-kadang di ladang, memang dia tak pernah bertali. Bila bertali dia jadi liar. Sebab lembu ni ada perasaan. Perasaan takut, perasaan marah, perasaan macam-macam perasaan lah. Cuma dia tak boleh berfikir je. Dia tak boleh fikir macam kita berfikir. Jadi dia sentiasa takut, sentiasa resah. Lebih-lebih lagi, kalau dia nampak sahabat di sebelah dah kena sembelih. Dengan bau darah lagi. Kadang-kadang lembu boleh naik minyak dan sebagainya. Jadi alhamdulillah macam masjid ni saya tengok ada tempat dia. Mungkin agak mudah lah. Sebab lantai simen. Baik. Pertama kali tuan-tuan, saya tak nak cerita benda ni. Benda ni tuan-tuan boleh tengok, boleh baca. Hari ni kita nak praktikal, menumbang dan juga melapah. Sebab Ustaz Imran beritahu tadi, bila dah tumbang, tak ada siapa yang nak lapah. Macam itulah yang berlaku di Masjid Sultan Ibrahim 2019. Tumbang, dia yang lapah tak ada. Dia kan seronok nak numpang je. Tumbang sebelah tinggal, sampai 5 ekor. Jadi saya pun tengok, tak boleh jadi ni. Masa tu saya suruh sembelih. Saya pergi sekor, saya potong kepala dia. Potong kepala. Ustaz Imran duduk sebut, lembu nombor 5 sampai tim lapah. Jadi saya nak tahu situasi di masjid tuan-tuan macam mana. Kalau masjid saya tetapkan seekor lembu ada 5 nama yang akan uruskan, A to Z. Maknanya kalau 5 orang nama ni, daripada lembu tu nak ditumbangkan sampailah lapah, sampai settle, hantar daging ke tempat, bungkus dan potong. Itu tugas dia. Termasuklah tulang-tulang. Jadi tak ada isu, tak ada siapa nak lapah. Jadi kalau buat macam itu, insya-Allah tak ada lembu tu akan tertinggal. Macam Ustaz Ibrahim bagi tahu yang lepas, bila dah sembelih, tak ada siapa nak lapah. Tak ada siapa nak lapah. Jadi itu satu masalah, satu sebab orang seronok menumbang, sembelih, tinggal. Lepas tu tunggu je. Jadi kalau boleh lah. Melapah ni sebenarnya mudah je tuan-tuan. Kalau tahu, kalau tak tahu memang pening sikit lah. Terutama bab organ dalaman dan sebagainya. Jadi saya dah kongsi sebenarnya dengan Ustaz Imran 2 video. Satu video yang melapah secara konvensional, satu melapah yang cara baru. Dan cara baru ni tak popular. Sebab cara ni, masa kami buat kursus di Ildas, saya bertugas di Ildas, panel halal Selangor panggil Chef Mus. Chef Mus. Kenal kan? Mus yang buat daging minyak tu kan? Panggil dia, masa itulah kami dapat ilmu pertama kali cara lapah yang cepat dan bersih.
Saya dipahamkan di sini pernah buat kot. Ya. Cara lapah yang bersih ni ialah bila dah sembelih, kita potong dia punya kepala, dah potong kepala, kita potong terus kaki empat-empat. Potong terus kaki empat-empat kat sendi dia, kita terus gantung. Tiap-tiap kaki itu akan seorang yang melapah. Jadi tak akan berebut lah kat situ. Dan dia akan bersih. Dia akan lapah, buang kulit dia. Lepas tu yang seekor tadi, kita akan lubangkan dekat dia bahagian ekor tu, kita akan gantung, baru kita belah perut dia. Bila belah perut dia, kita akan keluarkan dia punya isi. Sangat mudah sebab dia tergantung, dia akan turun je, senang je. Akan turun, lepas tu baru kita lapah dia punya kulit dan insya-Allah dagingnya bersih. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita melapah, contohlah kalau bukan di tempat simen, di tempat tanah, kat situlah dia kencing, kat situlah dia berak, kat situlah darah, kita melapah kat situ, tangan kita pun terpegang najis, terpegang kotor, kita lapah, kita potong daging, lepas tu kita bawa balik rumah, kita masuk peti ais. Masuk peti ais, bila dia berdarah ni najis, campur pula dengan najis dia, masuk peti ais, habis satu peti ais tu bergelumang dengan haba najis tu. Sedangkan ini adalah makanan. Ini sangat tak baik. Kita nak halalan thayyibah, halal dan baik. Halal memang halal lah, dah sembelih. Tapi tak baiknya apa? Sebab kita bawa masuk dalam rumah. Lebih-lebih lagi kalau dalam peti ais tu ada tembikai lah, apalah kan. Tembikai ni kita dah potong. Dia dah terbuka. Kena bahan pusingan haba daging tu, kotoran tu dengan tembikai pun jadi najis. Sebab tu kita takut kita terbakar benda yang tak baik. Yang kaedah yang satu lagi adalah yang biasalah. Kaedah biasa kita lapar macam biasa, kita belah daripada kaki, perut dan sebagainya, kita keluarkan, lepas tu baru kita belah dunia perut. Nanti kita buat sama-sama lah. Kalau saya cerita kat sini pun nanti tuan-tuan tak nampak kan. Nanti kita buat sama-sama. Cuma untuk peringkat yang pertama, kita akan sama-sama menumbang. Yang kursus kat Sungai Yu, berapa orang itu hari? Ada pergi tak kursus Sungai Yu? Dah pergi ya? Dah pergi, alhamdulillah lah. Menumbang, saya ingat dah tak masalah sangat lah. Cuma situasi berbeza. Kalau kita belajar kat situ, mungkin tak sama dengan situasi tempat kita. Sebab tempat yang berbeza. Dan keadaan lembu juga berbeza. Saya nombor satu tuan-tuan, bila lembu sampai, kita pastikan dia punya ikatan. Minta tukang hantar lembu ikat dengan ikat mati di tiang. Kalau pastikan dia boleh berpusing, tali mengikut. Kalau tali mati, lembu pusing-pusing, lama-lama dia terpintal, ada kes berlaku lembu mati. Lembu mati sebab dia dah terpusing-pusing, akhirnya terjerut. Bila terjerut, dia mati. Rugi tuan-tuan. Kalau harga 5,000, siapa nak ganti? Masjid kena ganti itu nanti. Yang keduanya, sebelum menumbang lembu, kena pastikan tali leher dia. Kebanyakan kandang hantar lembu, tali dia ngam-ngam kat leher. Jadi masa menumbang nanti tengok. Kalau boleh, gantikan tali lain, biar dia pergi ke dagu. Longgar sikit. Sebab apa? Bila kita tumbang, kita tarik, takut juga terjerut. Pernah berlaku di satu masjid, hampir jiun juga. Sebab maklumlah ada ramai-ramai kan. Masing-masing nak tunjuk action, nak tunjuk terror, nak tunjuk itu, nak tunjuk ni. Berlampak korban ni tuan-tuan, jangan tunjuk terror. Jangan tunjuk terror. Kalau tunjuk terror, adalah aksiden yang dirisaukan akan berlaku. Kita sama-sama lah, sama-sama niat ikhlas, nak bantu, ini korban ibadah, jangan nak tunjuk pandai, nak tunjuk terror. Kadang-kadang bila tunjuk terror itulah yang macam-macam berlaku. Ya? Dia terjerut, bila terjerut, mungkin dia akan mati. Saya tengok lembu ni bersama juga. Yang belakang tarik, yang depan tak perasan. Tak perasan, terjerut, akhirnya nyawa ikan. Nah, sebaik masih ada hayatul mustakhirah, masih boleh disembelih. Darahnya masih mancut. Kalau darah tak mancut, darah dah meleleh, dah jadi bangkai. Itu sayanglah. Satu sayang nak kena ganti. Masjid yang bertanggungjawab lah tu nanti. Jadi hati-hati dalam melaksanakan korban ni. Kalau boleh sama-sama ikhlas, tolong-menolong, bantu-bantu, sama-sama bertanggungjawab. Kita sama-sama mulakan, kita sama-sama akhirkan. Itulah yang saya kata-kata lebih baik kalau tiap-tiap lembu tu ada tim dia. Jadi kita tuan-tuan nanti kita lantik lah. Ya? Kalau tim tu mesti ada seorang yang terlatih, yang 2-3 orang tak terlatih pun tak apa. Yang terlatih ni akan mengetuai, akan membantu yang lain. Kalau satu tim semua tak terlatih, ataupun dia menumbang, lepas tu dia belah. Siap menumbang dia belah. Tinggal terkapai-kapai yang lain. Takkan ada siapa nak pandu. Tapi saya rasa yang saya nampak ni, yang datang ni semua kebanyakannya memang orang yang dah terlatih, dah pandai. Cuma hari ni sekadar nak
bermajlis ilmu je lah. Sebab kita ada kesempatan untuk belajar, kita belajar. Saya pun sama-sama belajar. Tiap-tiap kali saya menyembelih lembu, itu adalah pembelajaran bagi saya. Tiap-tiap saya menumbang lembu, itu adalah pembelajaran bagi saya. Tiap-tiap saya melapar lembu pun itu adalah pembelajaran bagi saya. Bukan saya terror, tak. Sebab situasinya sangat berbeza kalau kita ada niat, kita nak menunjuk niat itu nak ini. Yang kedua ya tuan-tuan, berkaitan sembelihan, pastikan ya, kalau boleh leher itu kita tegakkan, tergantung. Kalau tak boleh, kalau di tempat macam ini, leher itu biarlah didongakkan supaya senang penyembelih menyembelih. Sebab kalau tak didongakkan, kalau dia lebu libas, kepit pisau, memang tak boleh nak sembelih lah. Ini berlaku. Saya pun pernah berlaku pengalaman, walaupun banyak kali menyembelih, tapi yang pegang kepala ni, kalau saya dengan Anik, dengan Along, insya-Allah setakat ni tak ada masalah. Lancar. Tapi bila orang-orang yang tak biasa ni, kadang-kadang dia tak pegang dagu lembu tu. Bila dagu dia lipat, pisau melekat memang payah nak sembelih. Dan saya pernah juga tertusuk saya punya kasut boot, koyak, sebab dah mengelepar. Jadi masalah-masalah ni, sebab itulah tim kena pastikan ada berani, ada mahir, ada tahu. Jangan pandai-pandai. Kalau pandai-pandai ni payah, ya, tuan-tuan. Jadi itu sedikit berkaitan dengan asas-asas sembelihan, asas-asas menumbang dan sebagainya. Nanti tali semua ada kat sana nanti. Yang lain kita akan praktik kat sana lah nantilah. Bagaimana kita nak turunkan tali. Whiteboard ada whiteboard? Tak ada. Saya nak lukis sikit. Ada sana. Okey, ada sana. Nanti saya tunjuk sikit. Kadang-kadang lembu ni liar. Macam mana nak mengatasi lembu liar? Kadang-kadang lembu, kalau macam ni tadi macam lembut je ni. Mungkin mudahlah ni kot. Dan dalam bab menumbang tuan-tuan, seminimais mungkin jangan kita melakukan kekerasan. Perlu ada ihsan terhadap binatang yang kita nak sembelih, sebab ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Jangan kita bergelut dengan lembu. Jangan kita bergaduh dengan lembu. Kita nak jadikan di makanan kita halal dan baik, perlu ada sifat ihsan, berbaik dengan binatang yang kita nak jadikan makanan. Macam juga kita masak kan, takkan kita nak masak cincai-cincai, mesti nak bersih. Lepas itulah permulaan masak adalah dari bahan mentah, iaitu lembu yang kita nak makan. Jadi saya rasa sekadar itu yang dapat saya sampaikan untuk taklimat secara umum ni. Lebihnya kita akan buat praktikal lah, ya. Kita boleh buat praktikal. Nanti kita buat pilihan. Tuan-tuan nak buat secara konvensional biasa ataupun nak buat cara chef mousse. Kalau chef mousse, saya ada kongsi dia punya video, ada tak dalam ni? Yang Facebook. Ini tak ada ya? Yang bagi video saja tu ada tak? Kalau nak tengok video boleh juga. Kita tengok video sekejap lah. Video 29. Kita tengok video dulu ya. Ya. Dia cacat ni ada kategori-kategori dia. Kalau masa buta, hilang telinga, itu yang boleh yang itu kategori yang tak boleh. Kalau sobek sikit tak apa. Kalau langsung tak ada telinga, tu tak boleh. Tu cacat yang besar lah kalau langsung tak ada telinga. Buta pun termasuk yang tak boleh. Kalau luka sikit-sikit tak apa. Dan kalau boleh kita minimizekan kecederaan. Ini sembelihan di Masjid Sungai Burong. Dia seperti kali ikutkan tuan-tuan, tak perlu pun diikat sampai kaki 4. Kaki belakang belah kiri satu, depan satu pun dah cukup. Asalkan ikatan tu kemas. Asalkan ikatan tu kemas. Yang penting ikatan kemas dan leher tu tegang. Kalau ikatan tak kemas, takut dia terlepas. Tapi kadang-kadang yang tukang jagal ni, tukang jagal tahu kan tukang ni, dia tak puas hati, dia nak ikat kaki 4. Sebenarnya cukup 2 pun dah memadai dah. Sebab kita tak nak dia rasa sakit, tak nak dia rasa terseksa.
Yang kedua tengok, kami tutup dengan canvas supaya lembu lain tak nampak lembu yang disembelih. Yang pegang tu Alung. Orang yang dekat belakang. Kalau Alung yang pegang, saya confident. Dah. Seperti itu sekarang. Dah. Dalih lain. Dan ketika melapah, pastikan tuan-tuan pisau tajam ya. Kalau tengok pelapah profesional, ni tempat kami. Kami mandikan dulu supaya bersih. Masa melapah, najis tak ada, apa tak ada. Jadi daging dia bersih. Kalau melapah macam ni sangat selesa lah. Duduk-duduk kata kerusi pun boleh. Tapi masjid ni tak ada kan. Masjid Sungai Burung boleh buat, takkan masjid Raja Lumut tak boleh buat. Tengok, kita mandikan dulu, jadi bersih. Bila dia bersih, kita melapah bersih, daging pun bersih. Halal dan thayyibah. Tu Alung tu tukang basuh tu. Baru dia potong. Ni lapah secara konvensional lah. Tapi tak terbuat kat sini, tapi kami buat. Okey dah lah. Tes pisau. Ni kalau nak menguji ketajaman pisau. Salah satu cara nak uji ketajaman pisau. Pisau ni saya beli di Indonesia. Harga tak mahal, tapi kos-pos yang mahal. Pisau tu 200 lebih, pos dia pun 200 lebih. Tengok dia boleh potong surat khabar musing-musing. Ini saya dah sembelih 25 ekor tanpa buat asahan baru. Cuma saya honing je. Pisau dia. Memang sedap lah. Memang sedap. Saya tempah khas dia ni. Dia kata buat pakai besi bearing kereta api. Okay, next. Korban Aceh. Ya. Ni korban di Aceh tuan-tuan pada tahun 2019. Diikat kaki empat-empat, dinaikkan ke atas. Tapi dia bagi parang tengok. Itu saya dah asah tu. Kalau sebelum saya asah lagi teruk. Dia bagi pedang panjang ni tuan-tuan. Pedang panjang tu, itu satu kaedah sembelihan. Kalau lembunya didongakkan, kita potong dari atas. Potong dari atas. Dia pedang panjang ni. Saya tengok memang tak tajam, saya terpaksa asah balik. Asah pun batu asahnya batu asah atas tanah. Tak adalah lepas tsunami kan. Itu kaedah sembelihan. Memang pisau tak tajam. Tapi dia kata, cepatlah ustaz sembelihannya. Dia kata macam tu cepat. Pada saya tak cepat. Pada saya tak cepat tu. Pada saya tak cepat. Saya tengok mana barang sembelih itulah. Maknanya kalau sebelum dia sembelih lagi teruk kot. Okay, next. Tengok. Tak payah nak kaki empat-empat. Sekadar itu je. Ya. Sampai tadi. Ni sembelihan di kandang di Sungai Tawar. Dia cukup. Kalau pisau tu tajam, leher dia tegang, sekali je. Tak ada siapa pegang pun. Mana siapa pegang? Ikat je. Yang penting ikatan tu kemas. Mana ada orang pegang? Kepala pun tak ada siapa pegang. Yang penting ni, tiang tu, kedudukan leher tu. Kedudukan leher. Sebab tukang sembelih ni bergantung sangat pada tukang pegang. Kalau tukang pegang kemas, ni cara lapah ekspres. Cara lapah ekspres. 3 minit selesai. Kalau sini nak buat macam itu, silakan lah.
Memang juru sembelih sangat bergantung dengan yang tukang pegang. Kalau tukang pegang gagal, tukang sembelih gagal. Ada, habis. Baik, saya sekadar itu dapat saya kongsikan. Sekarang dah pukul 9, lepas ni kita praktikal cara nak tumbangkan lembu, nak ikat lembu, buat tali macam mana, lepas tu sembelih. Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tunjuk sedikit ya berkaitan macam mana kita nak buat ikatan pada lembu sebelum kita melaksanakan korban. Baik. Pertama kita nak tunjuk dulu kalau lembu liar lah, lembu liar ya. Baik, kalau lembu liar, biasa dia dah hantar dah dengan ikat tali kan. Ikat tali ke tiang. Baik. Dia akan bergerak ke sana, bergerak ke sini, bergerak ke sana, bergerak ke sini. Jadi tuan-tuan kena cari satu lagi tiang. Ikat lagi satu tali dan tali ini naklah ditarik kemari. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia terpasung kat sini, tak boleh nak bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Seandainya tali ini panjang. Saya pernah ya kat Ildas, sembelih lembu, lembunya kat sana, tak, ikatnya kat sini. Nak rapat tak boleh, tarik dia pum sana, dekat setengah jam baru tumbang. Bila kita sembelih dia dah stres, urat darah dia sumbat. Darah tak keluar lancar, terpaksa potong untuk kali kedua lah dia punya urat darah. Jadi tujuannya kita pancang sini supaya dia tak boleh nak gerak dah mana-mana. Cuma kena pastikanlah tali ni macam ni kan, nampak? Ini ketat ni. Kalau ditarik mungkin boleh tercekik. Better cari tali yang kedua, longgarkan sikit sebagai tambahan untuk supaya yang itu nanti jangan tarik yang ini tapi tarik yang kedua yang pergi ke dagu. Ini satu. Kemudian bila dah ini dah boleh gerak, baru kita jerat kaki dia yang sini. Kanan ke kiri tak kira lah, mana yang dapat lah kan. Kadang-kadang dalam keadaan kelang kabut ikut mana yang dapat. Tujuannya apa tuan-tuan? Tujuannya pun sama juga supaya dia tak bergerak sana bergerak kemari. Kalau dah 3 ni, scene 1, 2, 3, dia dah tak boleh buat apalah. Barulah kita boleh buat proses untuk tumbangkan. Nak tumbangkan, yang paling senang lah kalau ikut yang saya pernah buat. Baling tali dari sini ke sana. Alamak. Baling tali sini ke sana. Tali sini orang sini pegang. Turunkan ke bawah. Ya. Silap, bukan ini. Baling tali dari sini ke sana. Lepas tu pusingkan balik kemari. Ikat. Jerat kaki dia. Tarik, dia akan tumbang. Yang pernah saya buat lah. Ya, sama dapat 2 kaki. Biasanya 2 kaki lah. Kalau tak dapat 2, satu pun okey. Tapi biasanya dapat 2 kaki. Biasanya insyaAllah dia akan tumbang. Ini kalau lembu yang liar lah. Kalau lembu yang diam mungkin buat yang kaedah yang kedua itulah yang kita tarik tali kemari. Naik atas, turun kemari, tarik belakang. Ataupun yang kita buat tali pinggang. Ataupun kadang-kadang kita tarik sikit je. Dia dah boleh rebah. Kalau lembu tu tak liar lah. Ini kalau kita lembu liar. Yang agresif. Ya. Yang kaedah yang kedua tadi itulah yang saya sebutkan tadi. Yang kita tali pinggang tu. Nanti kita perhatikan. Apa-apa hal pun tuan-tuan. Nombor 1. Sebelum kita tumbangkan lembu. Tak nak ada benda-benda ni. Cuci dulu lantai. Cuci lantai, memang sepatutnya tiap-tiap sembelih atas simen utamanya mesti ada water jet. Tempat kami ada kena sediakan water jet. Cuci supaya nanti kita bersih, dia bersih, orang lain pun bersih. Nombor 1 tak ada najis. Kita tak nak buat kerja dalam keadaan ada najis, lembu pun kena najis. Ya. Lepas tu, kalau lembu diam macam ni, kita boleh, tak payah kaedah yang ini.
tarik serapat mungkin. Macam ini tali dia ikat mati ni. Ikat mati takut dia pusing. Mungkin tak mustahil dia boleh terjerat, tempat leher dia pun terjerat, boleh mati. Ya. Yang kedua tuan-tuan, jerat je kaki bawah belakang, ya. Jerat kaki belakang, lepas tu pancang ke sini. Ya. Jerat kaki belakang, panjang ke sini. Tujuan dia apa? Supaya dia statik, tak boleh nak gerak dah. Tak boleh nak gerak. Kalau dia selagi macam ni, dia akan bergerak sana, bergerak ke sini. Ya. Kalau kita dah ikat kaki dia satu ke sini, dia tak gerak, baru kita boleh tumbangkan. Tumbangkan tu pulanglah. Nak guna tali pinggang ke, ataupun yang tali bawah tu ke, atau apa-apa kaedah lain ke, ataupun yang kita jerat ke depan pun boleh. Ya, cuma, yelah, kadang-kadang nak menjerat. Pendek. Kaedah nak jerat kaki, nomor satu kena simpulkan ini dulu. Simpulkan. Kalau dah simpul, baru kita boleh baling. Baling sana, orang sana sambut, orang sana baling kemari pula. Dah baling kemari, terus buat ikat macam ni. Ikat macam ni. Ikat je ni, barulah kita sentap. Disentap ni makin kita tarik, makin di grip. Makin grip. Dia tak akan terlucut. Mesti simpul depan ni untuk mengelakkan dia terlucut. Ini kaedah yang paling cepat lah, yang paling mudah. Ya. Kalau kadang-kadang orang buat macam ni kan, baling, tak masuk, baling, tak masuk. Ada tali kecil tak? Kalau rajin buat tali sulam lagi baguslah. Untuk buat tali leher, macam ni tadi kan. Kurang satu. Ada tali kecil. Boleh. Ini tali leher macam ni lah, lebih kurang. Kita buat stopper kat sini, tujuan dia supaya dia tak tersekit. Tapi ni kecil sangat ni, besar. Ya? Untuk tali pendua lah. Macam ni, masukkan, baru kita zam. Sebab kalau kita risau yang itu ketat sangat, bila ditarik, takut terjerat. Ini yang paling mudah lah. Kalau yang rajin sikit disulam tu, tapi tak boleh dah ni, dah ujungnya dah pecah-pecah. Ya. Buat bulat macam ni, belah sini masuk, belah sini masuk 3, dia cantik lah. Mana tali kecil? Okay. Pendek. Ada yang panjang. Tak cukup panjang. Semua pendek. Ada yang panjang. Tu. Sama je. Ada yang panjang sikit. Yang boleh masuk dalam ni. Ni saya nak tunjuk cara penakut. Panjang. Okey. Cara penakut. Pandai. Sebab apa? Baling tarik, tak sampai kan. Ini kaedah ni pun pernah saya guna. Saya tengok je orang baling tak dapat. Lalas saya buatkan benda macam ni. Lepas. Nampak tak? Ya. Keluar.
Okey. Apa-apa hal depan mesti simpul. Kalau tak simpul, takut terlepas. Ini tapi tali dah terpintal ni tak berapa ni lah. Siapa nak pinjam kaki? Macam ni tuan-tuan. Kan senang, tak payah nak baling-baling. Kan senang, tak payah baling. Masuk. Masuk je. Cari apa benda? Kaki aku lah. Pegang. Dah masuk. Tarik. Pegang. Benda dia pegang. Pahit dia pegang. Pahit pegang. Dah rapat lagi. Pahit pegang. Tarik talinya ya. Tarik. Kalau tak kita kan baling. Tali lembek, payah kan? Ni kita ulur je. Dia angkat kaki, sap. Saya tangkap ular pun je ni. Ular sawo rajin masuk bilik air, tak tahulah kenapa. Sejuk kot. 2 kali dah saya tangkap ular sawo kat rumah. Macam ni lah. Tapi tali ni kena cari yang cantik lah, yang bulat lah kan. Bila masuk je, dia macam ni. Sap. Dengan secepat kilat, insyaAllah akan terjerat. Boleh tuan-tuan? Mana tali panjang? Ada pipe tak? Kalau boleh cuci dulu, kita nak pegang-pegang. Cuci dulu tahi dia. Baik, sebelum kita ke sana tuan-tuan, ni ada 3 pengasah ya. Ini pengasah jenama Victorinox. Saya beli dari 110, sekarang tak tahulah. Ini sebab kalau kita tengok pelapah profesional, kejap-kejap dia honing, kejap-kejap dia honing. Kita yang tak profesional ni, setengah jam kita pakai. Sampai tak mempan dekat dekat tu masih nak guna juga. Kalau beli yang ini cukup senang. Macam ini je tuan-tuan. Macam ini je. Tak payah tekan, tak apa. Ini di Shopee pun ada, di terus direct dengan owner pun ada. Gini pun boleh. Yang murah pun ada. Yang ini mahal sikit lah. Victorinox. Ada Ajusab pun ada. Boleh belaka. Ini pun boleh belaka. Kalau gini, pernah makan tangan. Zap, terlajak. Alamak, kena kat sini. Yang selamat ginilah. Tak atas ni. Zoom pelan-pelan. Ini sebenarnya bukan nak menajamkan, nak membetulkan mata. Ini pun sama juga. Kalau pandai pakai ini, pakai yang ini. Tapi ini mahal sikit lah. Kalau baru 300 lebih. Terpulang pada tuan-tuan. Gini pun boleh. Ini cara orang tak pro lah. Kalau pro begini, zap. Kalau pro begini lah. Kalau tengok pelapah profesional memang dia akan kejap dia honing. Pasal dia buang lemak, nak betulkan mata. Tujuan ni nak betulkan mata. Pisau saya yang saya sebut sembelih 20 ekor tu saya guna ni je. Saya tak asah. Kalau yang ini barulah asah yang biasa. Ini Wasain jual, pasir panjang. Ada jual dekat Pro Skill. Tak silap lah. Ini asah biasa lah. Asah biasa. Itu je lah kan. Nak mengasah tuan-tuan jangan. Kalau gini tajam, patah balik tumpul. Tajam, balik tumpul. Satu arah je. Satu arah. Lepas tu barulah last dia nak honing ke apa. Pisau ni macam ni tuan-tuan. Tak ada anu je. Masah, pemadam. Inilah. Ni diamond. Itu diamond, pengasah diamond. Kalau batu banyak grit dia. Sedih-sedih mata pisau ya.
Diasah yang ini. Bagi tajam. Yang ini payah sikit. Yang ini senang, ini senang. Ini besar, ini nipis. Bila kita guna mata pisau, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi gini sebab ujung tu dia lembik. Bila dah gini, memang tak tajam lah. Bila dah gini tak tajam. Sebab tu kita guna honing ataupun guna bahasa satu, kita nak betulkan balik ni supaya mata dia jadi lurus. Baru ditajam. Kalau macam ni memang sama ada ke kanan ataupun ke kiri, dia akan tak tajam. Kita tujuan kita nak luruskan ni balik. So, guna benda ni tadi. Yang ini kan. Luruskan, baru dia tajam. Ataupun satu lagi, yang ini tuan-tuan asal hampir bila pun takkan tajam. Yang ini sampai bila pun takkan tajam. Sebab kita asah kat sini. Asah kat sini. Asah kat sini. Puncak dia kat sini. Ini kata orang Jawa pucil. Sampai bila-bila takkan tajam. Yang ini nak kena hantar major service lah. Dapatkan balik dia punya bevel dia. Baru boleh. Kalau ini biasa mata kapak lah ni. Puncak ni yang jadi tajam. Itu tujuan kita asah. Sebab tu kalau kita asah sorong tarik, tahu sorong dia tajam. Kita tarik balik, dia akan nanu balik. Kalau mata pisau, kalau kita tengok guna mikroskop, dia akan je ni. Ada mata pisau. Kita akan nak kurangkannya ni. Habis lurus. Baru sedap. Jadi yang gitu, macam-macam lah. Mata pisau, bergantung pada besi. Itu tujuan nak tajamkan pisau. Yang saya sembelih tadi, saya guna pisau yang ini. Ini pisau buatan Pirgi, Turki Pirgi Ros 10 inci. Yang ini sedap lah. Nak tahu pisau tajam tak tajam? Letak kat kuku. Kalau dia melekat, dia tajam. Kalau tak tajam, dia jatuh. Saya letak je. Ada orang test kat kulit, kat bulu, sayang lah kan. Kat rambut. Yang paling mudah test kat sini. Kita letak je. Kalau dia melekat, mana dia tajam. Kalau dia ciut. Itu tak tajam. Test yang ni pula. Tajam. Sangkut kat kuku. Letak je. Kalau dia melekat, tajam. Satu lagi saya galakkan tuan-tuan beli benda ni. Sarung tangan. Saya walaupun dah biasa bermain dengan lembu, bermain pisau, orang cakap saya bodoh tak apalah. Yang penting keselamatan. Sebab saya pernah potong tangan kawan saya. Bila dia pegang kepala, saya tarik, dia pusing, lembu tak kuat, jahit 3. Ini namanya anti pisau. Untuk keselamatan. Online. Dia khas untuk anti pisau, anti knife. Untuk keselamatan lah. Sebab kita tak tahu kan. Sama ada masa melapah atau tak masa melapah. Kalau saya memang biasa akan pakai. Sebab ada kes kat Johor, pisau dia lembu menggelupur, pisau melambung kena kat sini, pendarahan. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab kadang-kadang saya pakai yang ini. Ini pun protect juga. Ini pun protect juga. Kita usaha, kita ikhtiar. Jangan rasa kita kebal tuan-tuan. Saya pun tak confident. Tapi kita bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Apa-apa hal sebelum kita buat kerja, berdoa Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad wa aftahna al-khairi kullahu lak. Bismillahil kafi, bismillahil syafi, bismillahil muafi, bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kadang-kadang kita tak apa-apa hal tapi pisau kawan pula. Sebab tu saya bagi tahu dengan Ustaz Imran, masa melapah paling panjang mesti guna pisau macam ni je. Jangan guna pisau macam ni. Ni 6 inci, ni 7 ke 6? Ni 6. Ini cukup lah. Jangan banyak-banyak sebab memang akan tertusuk. Sebab kalau kita melapah, kalau melapah konvensional lah kan, berebut. Kalau ada ni lagi bagus lah. Kalau tak nak, ini kan, ini pegang dengan kulit, lagi selamat lah. Kalau nak guna, tak guna tak kisah. Ini hook mix.
Lagi ada apa nak tanya tuan-tuan sebelum kita ke praktikal? Dia ikut mata tuan-tuan. Kita tengok mata. Kalau mata biasa ambil 25% lah. Gini. Sudut dia, sudut. Kalau dia masih sudut dia halus, lagi nipis. Kenakan mata dia sikit je. Tak payah tekan-tekan sangat. Lalukan dia. Tak payah tekan-tekan. Nak meluruskan mata. Ngasah lah tu. Tapi kalau asah kita kan asah pakai batu tu kan. Dia sebenarnya mengasah juga. Tapi panggil honing. Untuk membetulkan mata. Dia tajam. Cuma mata dia dah bengkok macam tadi. Kita nak betulkan balik mata dia. Agak-agak lah sesedap rasa. Biasa 25%. Tengok mata dia. Kalau mata ni. Kalau macam ni. Ke depan. Kalau terror, buat macam ni lah. Kalau terror. Kalau tak terror. Janji. Kalau rasa dah tak tajam, buat itu. Jangan dari mula sampai akhir. Kerja saya biasa tukang sembelih. Bila habis sembelih kan saya tengok orang. Tak tanya tau. Habis. Saya tukang asah. Lepas saya sembelih saya tukang asah. Pakai inilah, pakai ini cepat. Tapi ini untuk carbon. Untuk pisau yang tempur tak boleh. Mata dia akan rosak pisau tu. Akan bergerigi macam gergaji. Dia untuk pisau-pisau ni macam ni okey. Pisau ni carbon steel. Dia kalau pisau yang tempur ni pisau tempur kan besi. Mata dia akan rosak. Dia makan. Pisau besar guna ni boleh. Ni tapi ni untuk untuk mula-mula. Saya action je lah. Tak tajam. Satu lagi pisau tradisional kalau boleh jangan pegang macam ni tuan-tuan. Nanti karat. Mata kita ni ada tangan nanti ada peluh. Kawan jenuh mengasahnya kan. Jenuh dah mengasah tiba-tiba kita pegang macam ni. Saya saja nak tunjuk kita tuan-tuan. Satu lagi kalau dia tajam makan tangan. Nombor 2 sian dia. Rosak mata dia. Kalau nak teh tadilah. Tak melekat. Kalau nak asah macam ni lah. Ni diamond. Rasa diamond. Itu. Itu je. Searah je. Kalau kita tarik, dia tumpul balik. Tolak je. Boleh tarik, tapi tarik. Kan? Zap. Kita naik je kat mata. Gitu. Kalau sini ke sini. Ataupun pengasah biasa lah. Pengasah biasa saya tak bawa sebab tuan-tuan dah biasa pengasah biasa kan. Ni pengasah yang pelik sikit lah. Ni pengasah diamond. Yang ini dia ada grade dia. Yang ini grade khas untuk yang paling tajam. Kalau guna untuk pisau macam ni, guna ni takut dirosak. Dia ada grade. Kalau untuk yang gini, dia ada yang kasar sikit. Dia ada 3 grade. Jadi tuan-tuan kalau bawa benda macam ni, kalau kawan nak tengok-tengoklah. Kalau dia nak mengasah pisau dia, tengok pisau dia macam mana. Kalau pisau jangan bagi. Mahal 300 lebih. Ni 300 lebih kalau baru sekarang. Saya beli second 180 je. Kertas pasir pun boleh juga. Tapi dia grade dia lah. Ada grade 1000, grade 500. Grinder tu kalau nak ni. Yang bulat tadi tu. Nak cari mata dia balik. Nak cari mata dia balik. Pasal kalau pakai asap memang tak jumpa dah tu. Ini ada jual dekat kedai ProSkill. Syah, ini depan Bank Rakyat tu. Pak Sain yang buat. Belakang Bank Rakyat. Kalau ada stok lagi lah. Yang tukang buat orang pasir panjang. Pak Sain. Kedai Melayu tu. ProSkill. Kalau dah tajam, dah cantik mata dia, baru guna pengasah yang grade tinggi 1000 ke 1500 ke. Kata nak haluskan mata. Kedai mesin. Pak Sain dah letak barang kat situ.
Dululah, sekarang tak tahu. Ada lagi tak? Tapi mungkin korban ni ada letak kot. Juga je bukan apa tuan-tuan. Tangan kita selamat. Kan jauh. Maklumlah kat rumah mak-mak kan nak asah pisau. Bapak ni tak balik lagi. Taruh air boleh, tak taruh air boleh. Tapi yang ini biasa tak, diamond biasa jarang guna air. Yang batu asah baru guna air. Tajam sikit, dah belum melekat dah. Dah mula tajam. Ada rasa. Apa balas balik dengan pisau lain. Baik. Okey, dah ya bab ni. Ada lagi? Sebelum tak ingat itu RM20 ke RM25? Tak ingat lah. Ini jangan. Ini jangan. Ini. Sebab dia masih tajam. Ini untuk yang macam ni lah. Yang ini jangan. Rosak mata dia. Sebab dia dah halus. Bila halus kita pakai ini dia kasar balik. Kata pasir tengok dia punya grade dia berapa. Paling halus berapa? 1,000, 2,000, 3,000. Tengok dia tajam ni berapa. Kalau ni dah pajang ni macam pisau cukur, saya ingat kena pakai yang 3,000 ke atas. Kertas pasir, cari kayu, balutkan kat dia. Tapi kalau pisau mahal, pisau cantik, sayanglah. Kertas pasir. Sebab kertas pasir, dia sifat dia akan bergerigi. Dia akan menggerigikan mata. Yang terbaik pakai ni lah. Ni ataupun yang ni tadi. Pakai ni. Tiap-tiap pisau letak kat sini bunyi ni lain-lain. Lain ya? Lain. Ni buatan New Zealand. Murah je 180. Walaupun kecil. Pun lain bunyi dia. Ni buat melapah pun boleh, menyembelih lembu pun boleh. Victory. Kalau berani sembelih pakai ni boleh. Along pernah sembelih pakai pisau ni. Ni okey. Ni okey. Okey. Baik. Sekarang bersih dah. Dah cuci dah. Kita standby tali. Kita nak tumbangkan lembu. Ikat biasa je. Kalau pakai tu susah, pakai ni. Kalau pakai tu susah, pakai ni. Jerat kaki dia dulu. Dah bagi dia jangan bergerak. Boleh? Okey, satu lagi tuan-tuan. Bila seorang kawan ikat lembu kat depan, contoh ni lah. Dia dah buat kerja kat depan. Satu tali, contoh gini lah kan, sampai tak? Sampai. Contoh lah kan. Kita jangan tunjuk kuat. Kudrat kita tak sekuat lembu walaupun dia kecil. Sebab apa? Bila seorang kat depan, jerat, yang belakang mesti siap-siap dah kat sini. Yes, delete. Sebab kalau direntam memang terpelanting. Kat belakang ni jaga sini. Depan sana, okey nak tegangkan, sini pegang, tarik, sini tarik. Tarik, sini tarik, sampai dia tegang. Mesti 2 orang. Jangan seorang, kalau seorang memang terpelanting. 2 orang pun kadang-kadang terpelanting. Ni break ni. Dia buat apa pun kita relax ya. Lagi-lagi kalau kita gitu, kalau bertindih tali dia lagi tak bergerak. Kalau begini memang melayang-layang kita. Ikat yang sedang macam ni je. Ini yang paling mudah. Nampak kecil kan? Tapi
Tali dia ketat tu. Tali dia ketat. Baik-baik. Tak sampai ya? Pindahkan sini. Di meja saya tarik sana sedikit. Itu planting nanti. Angkat. Boleh. Dah lepas belum tu? Lepaskan cepat lilit kat sini. Lilit sini. Panjang tak tali dia? Lilit dulu. Lilit dulu baru tarik. Lilit. Okey. Sini tarik. Okey. Depan seorang tarik tali. Ni lilit bang. Nanti dia sembat planting nanti. Seorang tarik, seorang tegangkan. Macam itu. Lilit je, lilit. Kata nanti. Okey. Ni tarik. Sini tarik. Sini tarik. Dah. Ikat dulu. Ada rapat cantik tu. Ikat dulu. Tapi biar dulu. Biar dulu. Sampai. Ikat situ je lah. Ikat sana je. Ikat situ je. Okey, kan break. Tengok. Kan dia break. Tarik, rapatkan sikit. Rapatkan. Leher ke tiang. Rapatkan sikit ke tiang. Yes, itu. Seorang tarik. Okey, dah. Ikut pusing. Kalau dia pusing, ikut pusing. Dah ikat dulu sebentar, ikat dulu. Ikat dulu. Ikat dulu. Kalau naik ikat kaki, kalau pakai itu pun payah, macam ini je. Ambil. Balik bawah. Balik bawah dia. Tali, baling bawah. Baling bawah kemari. Baling bawah kemari. Tak sempat ya? Lepas. Tak. Jadi tak boleh. Saya seorang. Laptop belakang ada backup. Pusingkan tali sana. Sana. Terus lilit ke tiang. Seorang lilit, seorang pegang. Seorang lilit, seorang pegang. Dia tak boleh seorang. Seorang lilit. Lilit dia. Tarik lagi. Okey, dah. Jaji dia tak bergerak. Cukup. Pegang je, pegang tahan je. Dia tak boleh gerak. Okey. Cari satu lagi tali.
Paling bawah. Okey. Tarik sini, dia akan tumbang kemari. Belakang kena bantulah. Okey tak? Letakkan sikit. Tarik ke sana. Sana. Okey. Dah. Tarik tali belakang, tarik lagi. Seorang ni mana? Depan sini nak tarik. Seorang tarik depan. Seorang cover. Depan okey tak? Terjerut. Lepas sikit. Kepala longgar. Ni. Mak kita tak buat pendua tadi, lepas tu buat pendua. Okey dah. Lepas. Nanti mati ke? Lepas. Okey dah. Ya. Tarik tegang. Ni. Lagi. Ni tak payah dah. Tak payah. Itu je. Ikat kuat. Sani ikat kuat. Kaki depan kalau nak ikat satu lagi. Siapa nak ikat? Nanti saya tak ada kat sini. Siapa nak ikat kaki? Mana? Kaki bawah. Atas boleh, atas. Siapa tukang sembelih? Dengar. Siapa nak pegang kepala? Saya tak ada kat sini nanti. Ikat dulu kaki dia. Nanti. Ikat kaki dulu. Ikat macam saya buat tadi tu. Tepat belakang. Ni. Pegang. Sini. Gitu. Masuk kaki dia, jerat. Tak apa. Dia dah diam dah tu. Dia tak buat apa dah. Tarik kaki dia. Kaki tarik tak sepat dah. Kaki belakang je, kaki depan tak. Kaki belakang je. Kaki belakang je sepak, kaki depan tak. Masuk. Jerat dulu. Dah, tarik belakang. Sana. Ikat, lilit, jangan tak lilit. Lilit, kata jangan bergantung kekuatan kita. Lilit dulu. Yang ni tegang ya. Okay, siapa nak pegang kepala? Mai, siapa pegang kepala? Dongakkan. Boleh. Satu pegang kepala, ni tali. Tarik sikit. Ni, dongakkan. Ni tak payah, lagi tak payah. Dongakkan dia. Ni tekan. Ni tekan kuat tau. Dongakkan. Terbalikkan kepala ke atas. Dongakkan ke atas. Tekan sini. Tekan kuat ya. Tekan kuat. Sini. Dari sini. Ini halkom dia sembelih kat sini. Abang tak boleh bang, abang kat situ nak sembelih. Pegang tali. Ya. Pegang sini. Tangan tak mau. Ni pegang sini. Pegang kuat ya. Seorang lagi kalau boleh bantu sini. Ni halkom dia sembelih sini. Dari bawah, bismillah, Allahu akbar, tarik ke atas. Kena. Macam itu. Okey, itu dari sini. Okey. Pegang pisau. Okey. Jangan lepas pisau selagi dia ni halkom kat sini. Ni halkom kat sini. Ni biar halkom. Biji dia kat sini. Rasa ni gonjol sini je. Bawah halkom. Situ. Kalau tak kuat pegang pisau macam ni. Kalau tak kuat macam style saya buat macam ni. Sap. Ya. Sap. Kalau kuat tak apalah. Bismillah, Allahu akbar. Tali ya, kuat ya. Ni tak kuat ni, ni tak tegang ni. Ni tak kuat. Ni tak kuat ni.
Ha. Hah? Kendul. Sana tarik dulu, sana tarik dulu. Sana tarik dulu, tak tegang. Okey. Ah. Sini, sini. Okey, sini. Sini tak payah pegang, sini tak payah pegang. Kalau pegang sini jadi kendur. Dia tak tegang ni. Dia tak tegang. Ini tali ni. Lepas dulu, lepas dulu. Ha. Ha. Lagi. Ha. Lagi. Ha. Lagi. Ha. Okey, ni. Ni. Ha, awal lembik. Allahu Akbar. Terbelit. Dah. Kendur balik tu. Sekejap. Dia ni kena tegang, dia tegang ni. Ha. Kata pun tak apa. Lagi. Dah. Okey, tukang sembelih bergantung pada tukang jagal. Dah. Tak apa. Tak bagi sini jauh. Lepas dulu bagi rapat ke depan. Bagi longgar je, jangan lepas, bagi longgar. Bagi longgar. Okey, jangan lepas ya, longgar je. Dia yang terbaik, kepala dia kat sini tergantung. Ha, yang terbaik. Lepas. Bagi. Pasal dia panjang sangat. Lepas lagi. Ha. Ni dah. Jangan pijak. Kalau pijak jadi kendur. Jangan pijak, kalau pijak jadi kendur. Ah, tarik lagi. Tarik sana tarik. Pegang. Tarik apa? Tarik tanduk. Ah. Sini tak payah pegang. Tak payah pegang. Dia kendur. Yang penting sana. Sebab kita kalau tarik dia sembelih cepat-cepat. Kalau ada lambat dia mengelubur. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi kali ini, sesi melapah. Kita sama-sama kongsi ilmu. Saya pun tak berapa lah sangat pandai. Tapi mana yang tak betul, jangan ambil lah. Mana yang bermanfaat, terapkan terus. Dan suka saya ingatkan pada tukang lapah. Dan tukang-tukang lapah yang baru, yang otai. Kan? Kadang-kadang yang otai ini dia tak boleh terima pendapat orang baru. Jadi kita kena ambil, kena sama-sama dengar. Kan? Jadi untuk langkah keselamatan, sebelum kita nak melapah, sekurang-kurangnya berkasut. Okay? Kalau macam situasi sekarang ni licin, ada yang pakai slipper saya tengok. Kan? Tak ada masalah, ni kursus. Tapi waktu kejadian nanti, kalau boleh safety boot senang sikit. Kan? Kadang-kadang tengah sembelih, dia pegang kepala, dia pakai slipper. Bila tengah sembelih, darah keluar, ngelak-ngelak, dah terbangun lembu. Jadi risiko. Alasan takut kotor. Sebab tu kita terapkan keselamatan. Mula-mula pakai safety boot. Okay? Dan waktu melapah, saya suka ingatkan, kalau geng-geng melapah ni, kalau ada sarung tangan kain, pakai yang kain. Tapi kalau nak yang mahal sikit, macam Ustaz Samsul punya, mahal lah. Sebelah aja dekat 300. Sebelah aja 300. Tapi kalau kita ni tukang lapah biasa kampung aja, pergi DIY baru RM2, pakai yang itu aje. Kan? Sebab apa? Masa melapah, kita pegang licin.
bila pegang pakai sarung tangan, dia grip. So kita bolehlah kontrol keadaan lembu tu. Okey. Untuk dalam situasi macam ni, saya galakkan jangan potong kepala dulu. Sebab bila potong kepala dulu, masa melapah dia tak stable. Jangan potong kepala dulu. Saya banyak tempat saya pergi tengok orang sembelih kan. Datang-datang tak tahulah dia otai ke apa kan. Datang-datang dia pergi, dia potong kepala. Lepas tu kawan yang melapah tengok. Sudah. Macam mana aku nak pegang? Jadi ini dia punya lock dia, kepala ni. Kepala ni lock dia. Kalau boleh jangan potong dulu. Dah siap lapah sebelah kiri kanan, baru potong kepala. Tapi kalau potong kepala yang dah biasa main sendi, insya-Allah boleh. Kita main dia. Boleh. Nanti kalau sempat saya tunjukkan. Potong pakai sendi je. Tak payah datang-datang pakai parang, kapak kan. Tepi, aku nak pakai kapak. Aduh. Kadang-kadang yang pakai mesin, yang pakai bateri tu kan, datang sini aku pakai mesin ni, senang. Hancur. Tapi kalau pakai sendi tu, insya-Allah kalau orang yang ambil kepala tu puas hati. Kalau jenis tukang sembelih potong tak ngam sini kan, dia potong sini. Untung orang ambil kepala. Banyak sini isi. Jadi kita akan tunjukkan cara yang betul lah. Maksudnya kita ambil sendi, ngam-ngam, insya-Allah. Okey. Yang nak melapah berapa orang? Yang daripada Raja Lembu. Okey. Okey. Dia potong 4-4. Dia membungkuk sikit. Itu dan lagi satu yang suka saya ingatkan juga pada tukang lapah, tiap-tiap tahun kebanyakan saya tengok yang baru melapah, yang otai juga melapah. Satu lagi, dia suka kalau orang tu baru datang melapah, dia suka bawa parang kebun. Parang kebun yang panjang tu kan. Tadi saya ada perasan, ada nampak tadi. Saya ada perasan tapi saya tak tahu yang mana satu. Dah balik Saya ada perasan, tukang lapah. Dia bukan apa, kalau kita seekor lembu 2 orang, insya-Allah okey. Tapi kalau seekor lembu 10 orang, kawan ni lajak sini, kawan ni lajak sini, daging lebih. Daging lebih. Lepas tu lagi satu yang saya pantang. Kalau saya nampak saya halau pisau krek-krek tu. Bila tak tajam, patah, tap, sambung. Yang patah ni macam mana? Kalau kena kat daging, kan, kita packing-packing sekilo sampai rumah orang potong-potong makan, mati. Mati bukan sebab daging, mati sebab pisau masuk dalam. Jadi kena ingatlah sebab ini umum kan. Pisau krek-krek tu kalau boleh haramkanlah. Bukan tak boleh, boleh, tapi jangan. Kalau boleh pakai pisau yang, pakailah pisau standard je ni. Jadi kan. Lagi satu, 5 inci lah, 5 inci. Kurang sikit pun okey. Kan? Jangan sampai 7 inci. 7 inci melapah lembu. Seorang 7 inci, seorang 7 inci. 6 ke bawah. 3 pun cantik.
Lagi satu kalau nak cantik yang belengkuk. Sini belengkuk. Sebab dia melapah. Tapi kalau dia main sendi, kena pakai sini. Okey. Tim yang nak melapah. Tegakkan dulu. Tegakkan. Ya, bila macam ni, lembu dah tak goyang lah. Kalau buang kepala, habis. Assalamualaikum. Okay. Kalau tak nak pegang, ada tiang pampat, ikat tali je. Lapang. Tapi sebab dalam situasi kita raya haji, orang ramai. Yang ramai tengok tu suruh pegang. Suruh pegang. Agam. Dah mati. Dia kalau nak safety belilah yang macam ni. Kan? Bekas macam ni, sarung. Ni kat Shopee pun ada jual. Bekas pisau, sarung pisau. Sempat lagi. Kalau pakai Shopee sempat lagi. Lagi 20 lagi. InsyaAllah boleh. Kan? Biarlah orang kata kita walaupun jarang-jarang melapah, bila datang tu, bagus kau macam tukang lapah profesional. Barulah kan. Ini apa tukang lapah kampung. Kami sebenarnya walaupun pro tak boleh sampai ke Kamboja, tapi habis juga lutut dia. Dan ada pula kawan lalu pisau kat kami dia jatuh, pak, Allah. Itu pro juga. Kalau pro dia jual pisau lagi, dia kena juga. Jadi kalau nak selamat tak pakai pisau. Jangan pegang. Kadang-kadang waktu tolak kita kadang-kadang Dia tak otai juga. Jenis pegang macam ni je. Pegang macam ni. Satu macam ni. Galak. Tak jatuh dah set sarung. Sebab tu pendek. Pendek senang simpan dalam poket. Kalau kena panjang 7 inci, pisau kebun. Pangang kebun tu kan. Okay. Kalau korban, biasa orang akan potong sini. Betul? Dia akan potong sini. Dia potong sini. Tinggi sangat. Tapi kalau jenis tak nak pakai parang, tak nak pakai kapak, potong sini. Ambil sendi. Nanti bila sendi ni dipotong, dia dah boleh terbuka terus. Tak payah pakai parang ataupun kapak. Senang aja. Daripada sini. Kita ambil sini. Yang sini pun sama. Ambil daripada sini. Kan? Ambil daripada sendi. Jadi potong lah. Potong sini. Kan? Keliling. Okey. Itu jangan tekan sampai habis tu. Kalau tekan sampai habis, putus terus tu kepala kaki. Dua orang ini memang profesional ni. Ini memang profesional. Siapa lagi? Nak belajar-belajar pun tak apa. Boleh. Kalau kalau ada seorang pisau tajam daripada depan ni sampai sini.
Tekan sikit bang. Tak ni. Inilah sebab kotor. Dia kena bersih. Dulu beli dekat pembekal pisang. Allah. Okey dia ada. Oi, tajam. Ingat warna depan. Yang macam tu bang. Terbaik dia bawah 5. 5 okey lah. 5, 4 cantik lah untuk kita melapah. Melapah buang kulit. Buang kulit saja. Kalau tangan tuan-tuan licin, lah. Satu kalau dia dia keluar daripada mana, Pak? Kalau aku tahu tadi. Sebab tu senang pakai kasut. Bukan suka-suka pakai kasut, ada sebab. Macam ni. Kasut lah. Dia bukan apa bang. Kalau ada yang ni, seorang ada yang ini, kan? Yang lain pinjam, nak cari balik tu susah. Jadi cara dia simpan kat sini. Tak pun kalau dah ada rantai gantung sini. Sebab dah pernah kena hilang sebatang. Ini sebab kita nak bagi lurus balik mata dia. Tak, dia sebab ini dia bukan untuk tajam. Dia nak bagi luruskan balik mata ni. Sebab bila masa kita melapah, mata tu bengkok. Lemak. Jadi tajam memang dah tajam pisau ni. Kita betulkan balik. Ya, yang asah biar pakai batu asah. Ya. Ini bagi betul balik lurus je mata dia. Kita tengok mata kasar tak lurus. Tapi kalau tengok ni memang dia bengkok lah. Tak dah. Kerja kandang. Kandang tu dekat Batu 10. Bukan. Itu kedai minum dia ada dekat depan kerja. Mustafa Farm. Dia ada seorang. Nak gantung kat sini boleh. Kalau kat sini orang nampak style lah dia. Jadi kita sorok kita tak tahu. Bawa kecil pisau ni.
Buka sebelah dulu. Buka sebelah, lepas tu kita ni. Buka sebelah lagi. Dia kalau sepatutnya sebelum tu tadi kita ambil siap-siap lah. Masa kita melapah tu kan, kita ambil siap-siap. Daging nyamuk, ni orang panggil daging nyamuk. Ni. Patut tadi masa lapah tadi kan, terus sekali ambil je. Ini nak ambil boleh, tak ada masalah. Leceh lah sikit. Dia dah susah nak ambil. Kat sebelah dulu.
Sekarang ikut sudah. Rumah. Hah? Loro. Itu lembu. Kepala dia. Kalau dipotong sini, potong sini. Kita tu kalau nak potong kepala, ini kepala yang mana bagi? Kapak ke lah? Bukan pakai enak ke pakai kapak. Ball joint. Pisau tajam lah. Pisau tajam. Pisau kecil tak boleh. Mungkin lah pasal KL. Mau baru. 20. Tahun depan kita buat khusus operate kepala pula.
Kalau tajam batu depan tajam je ni, hujung dia. Kalau pisau depan tak tajam, tak boleh. Tak pun senang. Mana-mana boleh. Jadi gini. Jangan basuh pakai air. Kalau basuh pakai air, lagi rosak. Cari darah. Cari darah kan? Bukan je. Jangan ambil air, ditutup. Itu ada pasir ni kan. Buang pasir tu, ambil darah. Kalau basuh pakai air, okey. Kalau masak, okey. Ni jenis macam kita 10 ekor. Kalau betul lagi, settle lagi 10 ekor. Nak lapar, nak bimbang kan. Cara dia, ini umur darah. Buang najis dia, umur darah. Kalau pasir ke apa, buang sisa itu, umur darah. Jadi dia jaga. Dia rosak. Kalau nak ambil daging paha, biasa orang ambil macam ni. Biasa orang ambil macam tu. Kalau saya tak ambil ni. Saya ambil ke sini. Ingat. Kalau saya pegang, orang yang pegang tu saya kata, aku tak nak kau, kau betul banyak lagi berat, pegang. Sebab kat sini dia banyak aja. Itu bukan nak daging, nak selang kan. Jadi kita ambil daging. Ambil terus. Saya boleh ambil lagi. Tapi kita jalan. Kalau ambil sini boleh ambil. Tok tu dah tu dia tu. Sebab tu saya ada pisau. Ini melapak. Jam. Ini tajam. Tak perlu. Apa?
Satu tangan ni je lah, tak payah pakai landas.
Jadi kalau kemudahan surau masjid mesin kan. Yang gaji